Memandangkan Piala Dunia dah pun berakhir, jom kita tengok prestasi pemain-pemain Manchester United daripada quarter final ke final Piala Dunia. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak tengok prestasi pemain-pemain Manchester United dalam aksi quarter final, semi final, penentu tempat ketiga ataupun keempat dan juga final. So sebelum ni aku dah pernah buat dah daripada group stage ke round 32 sampailah ke round 16. So kali ni kita nak tengok prestasi pemain-pemain Manchester United dekat quarter final sampai ke final Piala Dunia. Kalau hampa nak tahu, Manchester United ada 5 pemain daripada quarter sampai ke final Piala Dunia. Kalau kita tengok, 2 daripada England iaitu Kobbie Mainoo dan juga Rashford, 1 daripada pasukan Morocco iaitu Noussair Mazraoui, 1 daripada pasukan Belgium iaitu Sen Lehmann, 1 daripada pasukan Argentina iaitu Lisandro Martinez. So macam kita tahu, pemain api paling jauh iaitu Lisandro Martinez berjaya sampai ke final Piala Dunia, tapi sayang dia tak berjaya menang. So kita boleh rumuskan yang tak ada langsung pemain Manchester United yang menang Piala Dunia kali ni. So kita tengok aksi pemain pertama kita dulu iaitu Noussair Mazraoui. Dia main dengan pasukan Morocco, tapi sayang quarter final kena lawan dengan pasukan Perancis pula. So kalau kita ingat, sebelum tu pasukan Morocco digembar-gemburkan akan kalahkan pasukan Perancis. Morocco pasukan pilihan. Sekali Morocco masa tu kena tibai tak berlagu dengan pasukan Perancis, dan masa tu ramai juga menyalahkan taktikal pasukan Morocco yang selalunya gunakan back 4 tiba-tiba gunakan back 3. Dan masalahnya masa tu kalau kita tengok, Mazraoui main dekat bahagian centre back. Dia bukan main dekat left back macam dia selalu main sebelum tu. Dan itulah punca dia kena torture teruk dengan pasukan Perancis, dan Noussair Mazraoui pun tersingkirlah dengan pasukan Morocco. Walaupun dia tersingkir dengan pasukan Morocco dekat quarter final, tapi kita tak nafikan Mazraoui adalah antara pemain yang paling perform untuk pasukan Morocco. Sayang jugalah dia tersingkir awal. Tapi apapun, kredit kena bagi dekat Noussair Mazraoui. Kalau hang suruh aku rate 1 sampai 10, aku akan bagi 8/10 dekat Noussair Mazraoui. Memang solid gila performance dia dekat World Cup kali ni. So kita masuk dekat pemain kedua pula iaitu Sen Lehmann, goalkeeper utama Manchester United. Dia dekat Piala Dunia memang tak ada langsung peluang untuk main dengan pasukan Belgium disebabkan dia adalah pilihan kedua belakang Thibaut Courtois. Tapi momen sampai tiba-tiba Thibaut Courtois injured pula lawan dengan pasukan Sepanyol, dan masa tu Sen Lehmann masuk. Bila Sen Lehmann masuk, masa tu aku antara orang yang paling happy sebab Sen Lehmann akhirnya masuk dan dapat minit permainan dalam Piala Dunia. Tapi dalam masa yang sama aku risau sebab lawan dia masa tu bukan calang-calang, lawan dengan pasukan Sepanyol. Dan masa tu kalau kita ingat lah, game tengah satu sama tau. Dan bila tengah satu sama ni, pressure tinggi lagi-lagi untuk goalkeeper. Tak boleh buat apa-apa mistake. Tapi sayang mat, benda yang paling aku risau tu lah jadi dekat Sen Lehmann, yang mana dia buat mistake, dia tak boleh tangkap bola dengan kemas shoot daripada player pasukan Sepanyol. Lah kali Merino score match winner untuk pasukan Spain. Ada juga yang backup yang kata ni bukanlah kesalahan daripada dia. Mungkin aku boleh setuju dengan hang kalau hang kata macam tu, sebab tu adalah bola bounce tau. Bola bounce last minute. Play pasukan Sepanyol kalau hangpa perasan dalam Piala Dunia kali ni, tu adalah satu cara mereka buat untuk menyukarkan goalkeeper lawan nak save bola. Sebab teknik tu susah tau. Hang nak shoot bagi target bola tu melantur last minute depan keeper, sebab keeper payah nak predict bola tu. Tapi kalau kita tengok performance goalkeeper lain, contohlah macam hang tengok final Piala Dunia masa Argentina lawan dengan pasukan Sepanyol, berapa kali juga pasukan Sepanyol buat shoot macam tu, tapi Emi Martinez buat keputusan untuk tolak tepi. Dia tampan, bukan cuba tangkap. Masalahnya dalam keadaan 50-50 macam tu, Sen Lehmann cuba tangkap. Sayang kot, mungkin member nervous kot. Sebab kita tahu Sen Lehmann ni okey dekat Manchester United, tapi sayang masa tu dia tak boleh tangkap bola dengan kemas, kali melantur dapat dekat Merino. Itulah masalahnya, bila hang tampan dia akan pergi tepi. Kalau hang cuba tangkap, kalau bola tu melantur dia akan pergi depan. So Merino pun score match winner. Masa ni kita tengok ramai jugalah menyalahkan Sen Lehmann, tapi bagi aku tu bukanlah satu kesalahan besar. Dia bukan buat mistake bodoh apa semua, dia just terlepas bola sahaja. Apapun aku harapkan Sen Lehmann comeback stronger. Mungkin lepas ni dia ada peluang banyak lagi untuk main dengan pasukan Belgium, sebab kalau kita tengok Thibaut Courtois umumkan dia tak akan main dengan pasukan Belgium selama 1 tahun. So ni mungkin masa untuk Sen Lehmann buktikan dia memang berkualiti dan layak untuk jadi goalkeeper utama pasukan Belgium. Kalau hang suruh aku rate 1 sampai 10 performance Sen Lehmann dengan pasukan Belgium, member masuk jadi cameo tiba-tiba tak boleh save bola pula, so
sorry aku bagi 2/10 saja performance elemen dengan pasukan Belgium. So kita masuk ke pemain ketiga pula, iaitu Marcus Rashford. So Rashford kalau kita tengok dekat group stage dia ada jugalah mainkan beberapa peranan penting, tapi sejak masuk ke knockout phase kita tengok Thomas Tuchel lagi percayakan Anthony Gordon. Bukti dah kalau kita tengok masa game quarter final lawan dengan pasukan Norway, Rashford langsung tak main. Lawan dengan pasukan Argentina masa semi final, dia masuk hujung-hujung. Tapi walaupun Rashford tak mainkan peranan yang besar dalam kejayaan kalahkan pasukan Norway, dia tak mainkan peranan besar dalam usaha England nak kalahkan pasukan Argentina, tapi dia mainkan peranan yang besar masa penentuan tempat ketiga lawan dengan pasukan Perancis. Dia sepatutnya boleh skor, tapi dia still dapat satu assist masa dia assist untuk Saka skor salah satu daripada gol yang dia skor hat-trick masa tu. So bagi aku performa Rashford dengan pasukan England memang agak solid, lagi-lagi dekat penentuan tempat ketiga keempat tu, kecuali sebelum tu dia tak digunakan lah masa game quarter final dan juga semi final guna sikit. Apapun bila aku tengok performa Rashford macam ni, aku rasa kalau dia nak main dekat Manchester United pun aku okey, tapi kalau Manchester United boleh jual dengan harga yang berpatutan pun aku okey. So untuk performa Rashford dalam Piala Dunia kali ni, lagi-lagi kalau kita fokuskan quarter final ke penentuan tempat ketiga, mungkin aku boleh bagi dekat Rashford 6/10. So kita masuk ke pemain keempat, iaitu Kobbie Mainoo, our star boy. Kesian mak kat dia, gamak tu ke buat macam tu kat dia nah. Kalau kita tengok sebelum ni Kobbie Mainoo ada isu dengan Ruben Amorim sebab Amorim jarang mainkan dia. Jarang mainkan tu tak apa juga sebab ada juga main. Tapi Kobbie Mainoo dengan pasukan England, kalau kita ingat sebelum start Piala Dunia, Kobbie Mainoo kerap juga main dengan pasukan England. Tapi tiba-tiba dengan pasukan England, bukan setakat game quarter sampai ke penentuan tempat ketiga, daripada game pertama sampai habis game penentuan tempat ketiga pun still Kobbie Mainoo tak dapat even 1 minit permainan. Bagi aku kesal lah dekat Kobbie Mainoo sebab kita tengok dia dah comeback stronger dah dekat Manchester United, jadi one of the best player untuk kita, tapi dia pergi ke World Cup semata-mata nak jadi kutip baju saja, kutip ayak macam tu saja. Sebenarnya Kobbie Mainoo boleh main tau dekat penentuan tempat ketiga sebab masa tu kita tengok Tuchel banyak rotate player, tapi masa tu Tuchel bagi tahu yang Kobbie Mainoo ada kecederaan belakang. Tapi ramai juga buat spekulasi yang sebenarnya Kobbie Mainoo tak mau main dekat penentuan tempat ketiga sebab dia ada isu dengan Tuchel. Tapi tu sekadar spekulasi lah, kalau dia injured betul tak apalah kan. Sebab sebelum tu kalau kita tengok Tuchel secara terang-terangan dia kritik Kobbie Mainoo depan-depan media tau. Dia kata apa? Ramai tanya dia pasal apa Kobbie Mainoo tak main. Dia bagi tahu sendiri dia tak puas hati dengan training daripada Kobbie Mainoo. Maksudnya bagi dia Kobbie Mainoo punya training tak cukup baik dekat pasukan England. Tapi tak apalah kan, Kobbie Mainoo tak dapat minit permainan pun tak apa, balik dekat Manchester United do better. Mana tahu 4 tahun ke depan dia boleh jadi pemain penting untuk pasukan England. So kalau tahan tanya aku rate 1 sampai 10, member tak main pun nak buat macam mana amat. Jordan Henderson nak patah tangan masa buat celebration tu pun main minit lagi banyak daripada dia. So aku bagi dekat Kobbie Mainoo 1/10 saja. So kita masuk dekat pemain terakhir dalam video kali ni, iaitu Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kalau kita tengok banyak juga fan-fan England, even fan-fan Manchester United sendiri dekat England, ramai dah 50-50 dan tak suka dengan dia disebabkan ada isu masa pasukan Argentina kalahkan pasukan England hari tu yang dia angkat bendera Islas Malvinas tu, iaitu isu politik lah antara England dan juga pasukan Argentina. Tapi kita tak boleh nafikan yang performa Lisandro Martinez dalam Piala Dunia kali ni bagi aku memang super. Masa 2022 hari tu sakit hati mak sebab masa tu Argentina menang Piala Dunia, Licha angkat trofi, orang kata dia budak milu sebab masa tu kalau kita ingat dia bukan pemain penting. Pemain penting untuk Argentina masa tu adalah Nicolas Otamendi dan juga Cristiano Romero. Tapi dalam Piala Dunia kali ni memang kita tengok Lisandro Martinez step up dan jadi pemain utama untuk pasukan Argentina dekat bahagian pertahanan. So kalau kita tengok quarter final masa pasukan Argentina lawan dengan pasukan New Zealand, walaupun Licha tak ada skor macam lawan dengan pasukan Cape Verde hari tu, tapi dia juga mainkan peranan penting daripada segi defensive line dengan Coutinho Romero. Semi final lawan dengan pasukan England, aku rasa dia tak perform sangat tau. Dia okey tapi dia tak se-perform macam game-game sebelum tu. Tapi sayang main dekat final lah, kena kad kuning, lepas tu dia injured. Aku tak tahu dia injured betul ataupun acah-acah injured, tapi aku harapkan dia acah-acah injured lah, nak elakkan kena red card. Aku takut kalau dia injured, sayang lah mak nak masuk pre-season dengan Manchester United injured pula kan hari tu. Tapi overall kita boleh kata Lisandro Martinez memang perform dalam Piala Dunia kali ni, dan dia lah pemain Manchester United yang berjaya pi paling jauh dalam Piala Dunia. Tapi sayanglah untuk Manchester United punya player tak ada siapa pun menang Piala Dunia. So kalau hang tanya aku rating untuk performa Lisandro Martinez dengan pasukan Argentina, aku mungkin pilih rating yang sama dengan Hossein Mazraoui, iaitu 8/10. So itulah 5 pemain tersisa untuk Manchester United yang main daripada quarter final sampai ke final. Apapun kita ucapkan tahniah kepada pemain-pemain pasukan Manchester United, dan aku
tak sabar untuk mulakan musim baru setelah kita tengok Piala Dunia, dan kali ni kita fokus dekat Manchester United pula. Kita akan cover pasal transfer, kita akan cover pasal pre-season Manchester United, dan kita akan tengok jadual-jadual Manchester United dalam game-game yang mendatang. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.